HDL ni dia kata sebagai protektif untuk kita nak mengurangkan risiko nak dapat sakit jantung dengan syarat. Ni yang orang terlepas pandang. Sebenarnya dulu pun dah ada. Dengan syarat HDL tu akan jadi protektif bila dia punya LDL tak tinggi dan bila dia punya triglyceride tu pun tak tinggi. Termasuk jugalah total kolesterol. Sebab LDL ke dan sebagainya itu sangat bergantunglah kepada berapa total kolesterol ataupun kolesterol jumlah seseorang kan. Jadi sebab itu penting untuk kita nak dapatkan HDL yang baik dalam masa yang sama. Dia kena pastikan juga bukan HDL tu saja tinggi tetapi LDL-nya pun masih dalam aras yang kita katakan normal. Triglyceride juga pada aras yang normal. Tak nak jugalah TG dia tinggi. So kalau resistance semua kan dikait dengan apa triglyceride juga kan. So kalau Prof boleh dapatkan satu sebab utama kenapa masalah kolesterol dalam kalangan orang Malaysia ni, apa satu faktor utama yang menyebabkan masalah kolesterol ni? Makanan ke, gula ke, apa yang nombor satu? Dia nombor satu tu akan berbeza pada orang kan. Cuma secara umum kita akan kata sebab dia faktor risiko tu dia akan banyak kan. Dia akan banyak faktor risiko tu. Sebagai contoh genetic predisposition, maksudnya bila orang tu ada genetik, dia punya tendensi dia untuk dia nak dapat tu adalah lagi mudah berbanding dengan orang yang tak ada genetik.